Malam tu aku wakilkan majikan ke JTK. Pekerja saman bos. Katanya tak dapat hak. Tapi bila tengok balik, cuti cukup, gaji masuk on time, perangai dia je yang buat syarikat rugi. Kadang orang fikir HR ni kerja duduk pejabat kira gaji. Tapi bila krisis meletup, HR jadi orang pertama hadap. Aku bukan datang sini suka-suka. Aku datang bawa bukti. CCTV, laporan, punch card. Dalam dunia HR, bukan semua pekerja betul. Dan bukan semua majikan jahat. Kalau kita tak tahu undang-undang, kita mudah dipijak. Tapi bila kita tahu hak kita, pekerja pun tak boleh main-main. Kalau kau majikan dan pekerja dah mula buat hal, cari aku. Kita lawan tapi ikut saluran yang sah.